di sebelah saya adalah Christina Tihani binti Nur Azmi, merupakan salah seorang pelajar cemerlang yang mendapat 9A. Boleh Akak Christina kongsikan rahsia kejayaan dan perasaan Akak setelah mengetahui keputusan Akak pada hari ini? Rahsia saya, kejayaan saya ialah selalu tak tinggal solat dan juga jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan ibu bapa, dan juga selalu menghargai guru-guru, rakan-rakan yang sanggup mengajar, susah payah mengajar saya. Dan perasaan saya sangat gembira hari ini dan tak expect yang akan dapat 9A. Dan saya bersyukur. Itu saja. Terima kasih kerana sudi bersama saya untuk sesi temu bual pada hari ini. Bersama saya ialah bapa kepada Christina Tihani. Apakah perasaan Tuan setelah mengetahui keputusan anak Tuan pada hari ini? Pertama sekali saya ucapkan syukur pada Allah SWT kerana kejayaan anak saya ini, dan saya amat berterima kasihlah kepada sekolah yang beri skala bimbingan kepada anak saya, dan ucapan berbanyak terima kasih. Okey, terima kasih kerana sudi bertemu bual. Sekarang salah seorang pelajar cemerlang, Nur Umairah Damia binti Zuraidi, yang mendapat keputusan A dalam semua mata pelajaran. Boleh Akak ceritakan apakah rahsia kejayaan dan perasaan Akak setelah mengetahui keputusan Akak pada hari ini? Rahsia kejayaan saya pada hari ini ialah solat 5 waktu yang cukup, dengan kata guru, tidak melawan cakap guru, dan sentiasa membuat ulang kaji. Perasaan saya apabila mendapat keputusan straight A SPM sangatlah gembira, kerana saya tidak expect apa? Tak payah, boleh cut. Saya tidak mencangkakan keputusan ini dan terharu kerana kerja usaha saya terbalas. Seterusnya, boleh Akak tinggalkan sedikit pesanan kepada calon SPM seterusnya? Pesanan saya kepada calon SPM seterusnya ialah belajar bersungguh-sungguh dengan kata guru, dan sentiasa mengulang kaji pelajaran selepas habis subjek tersebut. Okey. Terima kasih kerana sudi bersama saya untuk sesi temu bual pada hari ini. Kini kita bersama pelajar cemerlang yang ketiga, iaitu Nek Nur Syazwina Yasmin. Beliau telah berjaya memperoleh keputusan straight A dalam peperiksaan SPM tahun 2025. Boleh Akak kongsikan apakah cabaran terbesar yang Akak hadapi sepanjang membuat persediaan SPM? Cabaran yang saya alami sepanjang SPM saya rasa time management. Sebab masa singkat, susah saya nak buat jadual, nak aturkan masa untuk setiap. Tambah pula ada kelas tambahan yang banyak, susah saya nak atur masa. Saya rasa cabaran yang sukar untuk hadapi SPM ni adalah aturan masa tu. Terima kasih kerana sudi ditemukan pada hari ini. Kita bagi kat Ibu. Okey. Bersama saya ialah Ibu kepada Akak Syazwina yang memperoleh keputusan straight A SPM sebentar tadi. Apakah perasaan Puan setelah mengetahui keputusan anak Puan pada hari ini? Alhamdulillah, asyik rasa gembira lah pasal dapat 9A. Alhamdulillah tu je lah. Okey, terima kasih kerana sudi bertemu pada hari ini.